Memberi pandangan apa tadi dengarlah kat dalam radio pasal water kat sini ni kan. Dia kata saman tu 300 untuk beberapa kesalahan ni. Ada pula dia yang daripada mana tu, satuan apa tu ada menggunakan apa dia lupa dah. Dia kata menyokong tu. Lepas tu tak bagi ada potongan harga saman kan. Nak gini lah. Sebenarnya bak saman ni kan dah tak reliable lagi. Dah tak boleh pakai sebenarnya saman 300 ni kan. Tapi rasanya tak sesuai lah untuk mendidik masyarakat, mendidik pemandu ni. Pasal apa? Ada yang berkemampuan, yang mana orang kaya lah, nak kereta mewah kan. Orang rajin nak buat benda salah ni. Orang kata RM300 dia bayar je. Tak ada didikan pun. Bagi orang salah gigi je bayar RM300. Macam kita orang susah ni RM300 banyak. Dia nak bayar kan. Tapi bagi yang berada ni, dia tak kisah. Benda tu tak mendidik pun untuk dia. Asal tak apa. Tak orang kata tak kesan pun. Patutnya kerjaan patut fikirkan sesuatu macam mana nak mendidik pemandu ni yang boleh bagi kesan kat dia. Dan saman ni tak kesan. Memang nak fikir lah saman boleh bayar. Banyak lah lagu tu. Lepas tu satu bila saman ni kata kan, bila orang akan cakap apa ni, bila boleh buat operasi apa, cakap apa besar ni orang akan cakap alah itu mesti nak kutip duit, nak balik duit 7 tahun nak bonus. Nampak tak benda ni? Itu pun tak sedar lagi kan kita ni. Tak ada lagi kesedaran. Patutnya buat macam negara maju. Diorang lebih kepada hukuman, buat kerja amal. Ini pun betul. Yang kaya pakai tie, pakai kata kalau putih ni kena turun kat bawah, tak kira dia kena mesej rumput ke jalan tu. Itu betul dah tak kesan. Kena hadir khusus ke, kena hadir ceramah. Kena saman, kena pay 3 kali, hadir ceramah wajib. Tak apa kena buat kerja amal. Datang ke kesan. Benda tu dia terpaksa bercuti 1 hari. Tak boleh kerja 1 hari pasal kena buat kerja amal. Orang akan tengok pakai pula best tu. Saya melakukan kesalahan jalan raya, pakai best, buat kerja amal. Mesej rumput tepi jalan, tak payah nak upah orang lepas tu. Itu cara dia patutnya. Bukan saman dia orang mampu ke bayar. Tak heran. Ni cadangan. Sedar pandangan. Sedar pandangan orang bodoh macam kau ni lah. Kerana kat sini sangat. Kalau tinggi sekolah pun tak tinggi. Yang tinggi sekolah. Saya tengok tak ada perubahan pun. Habis buat orang cakap alah boleh cari duit. Kerja tak duit dah tu, nak kolek dia rakyat. Ni saman-saman tu tak ada kesan. Apa yang kita tengok sekarang ni memang tak ada kesan pun. Tak datang satu kesedaran. Apa pandangan awak? Rasa betul tak kau cakap buat cara lain? Nak didik mandu kena buat cara lain. Bagi dia rasa oi, ini lah kena ni kan tangkap ni gerang tu buat kerja amal ni, malu ke di jalan ni.
Macam rumput biasa ni malu kan. Kena macam orang kita ni tahan lagi lah, tak apa nak malu. Kena orang besar sikit yang ada dudukan kita datuk kan. Oi, kena macam rumput biarlah. Gila, muka terpampar masuk kat kapur biarlah. Tu cara dia. Ini sikit-sikit sama. Sikit sama. Malaysia ni dengan duit je, batu lah apa, rasuah banyak. Asyik-asyik duit. Kena itu kena bayar, ni kena bayar. Duit. Lama-lama kejadiannya rasuah. Sekurangkan gunakan duit, kurangkan penggunaan duit ni, buat cara yang lebih baik lagi. Macam mana gayanya? Okay lah, kejaman tu benda kan. Bukan tak kejaman je, okay, ada baik lagi je kan. Tak kira sedar. Ini kau nak mengalir ke awal, ini kau nak bebek sikit ke pagi. Saya kau lalu ada lah orang nak biasa tengok. Dia ubah sikit ni. Dia macam-macam. Okay, sebab kau tak ikut KPI, rokoknya itu Pak Saman. Tadi kau dengar tu lah, kata tak boleh, jangan buat potongan harga, diskaun 50. Awak orang senang boleh lah cakap. Kena orang susah nak bayar ramai ke lah. Kena ramai ke, duit dah tak ada nak bayar. Salah masalah dah pun kan, dah buat salah. Bila ada potongan harga tu lega sikit boleh lah bayar. Ada dia kata jangan dia buat. Tu dia cakap diskriminasi. Kita ni macam ada kasta apa sekarang ni. Orang senang, orang susah. Orang senang tambah senang, orang susah tambah susah. Yang bercakap dari tu orang senang. Tu tak elok yang perangai ni. Saya duduk tempat orang susah, dia rasa yang kena raya. Sedap je tak bagi buat potongan harga tu. Benar, kita tak boleh, bukan kita hutang. Saman ni kau anggap bukan dia hutang. Itu bayar kesalahan. Kalau hutang kita minjam ke orang, meminjam baru dah kata hutang. Ini bukannya hutang. Kita bukan minjam kerajaan pun, tak minjam pun. Kerajaan yang ambil kita, dia kita masalah. Tu kita nak ubah benda tu lah. Jangan kisaman je, buat benda lain pula, ubah yang boleh datang kesan tu, tenok tu. Saya benda saman dah zaman dulu lagi, tak je ubah, bertambah-tambah lagi ada. Pasal ada orang yang senang ni, tu yang saya cakap tadi, dia tak kisah sama yang boleh bayar dia. Kau ada gaya ni tu, fikir lah. Dia bagus lah sekarang ni, pun tak nak berubah dia lagi. Mana nak buat tu lah. Kita tak ada suara, cakap gini boleh lah kan. Nak kata tak kata-kata tu, siapalah kita. Bagaikan apa ni orang kata, apa, cucu kot, tepi highway je kita ni. Lintas kan kena langgar, duduk tepi highway. Lagi satu lah macam yang berat ni lah. Kau tengok pun dah banyak mangan melibatkan lori-lori ni. Bagai-bagai alasan lah yang dia bagi. Beri tak makan lah, ada bawa barangan cakap bawa berat lah, lepas tu beri tak makan. Macam ni nak berubah sikap mandu lori ni sebenarnya bukannya sama je. Cara dia setiap kesalahan berat yang dilakukan pemandu lori ni bukan setakat dikenakan atas driver. Syarikat sekali dilibatkan. Bila syarikat sekali dilibatkan, majikan ni dia akan lebih berhati-hati, lebih bagi tekanan pada pemandu ni supaya lebih beringat, berhati-hati, jangan buat kesalahan. Pasal apa? Selama ni bila saman, bila bawa berat ke apa, saman semua dekat driver. Majikan kata saya pun tahu dia betul driver, dia bawa. Padahal arahan tadi tu awak kena buat ni cepat, awak kena buat banyak-banyak, saya kau nak sewa tinggi. Gitu.
Dia lepas tangan tu. Nak kena driver lah. Tak dia lah driver. Saya fikir okey lah, awak kena sini, hak dia ada lagi, dia kata itu. Tapi bila satu-satu salah tu, dia kena lipatkan dengan majikan ni. Majikan ni akan fikir banyak kali. Nak push driver suruh bawa berat ke, suruh cepat ke, dia akan fikir banyak kali. Oh, dia kalau kena ni, aku pun kena dia kata. Saya ikat pun kena. Bayu tak boleh tadi. Dia akan latih pemandu tu supaya lebih berhati-hati, jangan bawa lebih berat. Masa tindakan tu bukan setakat atas dia, atas dia pun akan kena sekali. Saya ikat dia akan kena sekali. Itu cara dia nak mendidik pemandu kenderaan berat dia. Jangan tunggu pada driver saja tu, faham sekali dengan syarikat sekali. Oh, syarikat ni akan okey, hantar driver pergi khusus. Pilih driver yang betul-betul boleh buat kerja dengan baik, yang boleh berdisiplin, atas jalan raya boleh memandu yang berhemah. Hantar khusus. Pasal apa dia takut? Syarikat dia akan takut. Kerana syarikat boleh ditarik permit. Tarik permit dari syarikat ni. Pasal dia tak mendidik pemandu dia jadi pemandu yang berhemah. Asyik cerita manja. Pasal ada saya syarikat ni selalu sangat lori dia tergoleh lah, driver dia kurang ajar lah. Pasal akhir ni lah, pasal majikan dia tak heran, lantak lah, tak kena awak. Dia fikir gitu. Lepas tu nak ubah benda ni, kalau dia ubahkan, insyaAllah boleh elok. Tu dekat nak kena terus push syarikat sekali. Syarikat ni dia tak boleh nak didik driver dia, tak boleh nak jaga apa ni, cara pemandu driver, permit dah tarik, buat satu gitu. Jangan main saman je, saman tak guna, syarikat boleh bayar. Kata kena buat satu benda ni, okey. Tak boleh beroperasi syarikat ni. Dia takut lah, tak operasi tak berduit dia. Takat saman dia boleh bayar, dia masih duit lagi. Kena fikir dia tu, barulah boleh menyelesaikan masalah. Ini awak saman tak selesai masalah ni. Okey, ni kaya dia boleh bayar. Kau ada pada pandangan awak, cubalah kau komen tu. Ni pandangan kau. Kau ada yang boleh nge-show kat atas lagi, tahu kan orang ramai ni. Alamak.